Salah satu daripada 7 keajaiban dunia moden, Bandar Purba Petra adalah benar-benar unik. Terletak jauh di padang pasir Jordan, Petra ialah sebuah bandar batu purba yang diukir daripada batu pasir merah jambu. Petra telah hilang selama berabad-abad sehingga penemuannya semula pada tahun 1812. Ini menyebabkan ahli sejarah memanggilnya sebagai kota yang hilang. Petra ialah sebuah bandar purba sejak abad ke-4 sebelum Masihi. Ini menjadikannya salah satu bandar tertua yang masih ada di dunia ini. Petra terletak di sepanjang salah satu laluan perdagangan purba yang paling sibuk dan paling penting antara Laut Merah dan Laut Mati, dan juga terletak di persimpangan laluan antara Arab, Mesir dan Syria. Maka tidak hairanlah bahawa Petra pernah menjadi persinggahan penting bagi pedagang asing. Bandar Purba Petra separuh diukir dan separuh dibina daripada batu pasir tempatan. Pasirnya berwarna merah, putih dan merah jambu. Bandar ini juga mengambil namanya daripada bahan dari mana ia dibuat dan berasal daripada perkataan Yunani Petros yang bermaksud batu. Salah satu aspek Petra yang paling terpelihara ialah kuil yang dikenali sebagai treasury atau perbendaharaan. Hanya 15% daripada Petra yang ada sekarang dan dibuka kepada pelancong. Selebihnya, bandar itu masih tertimbus di bawah timbunan runtuhan, menunggu masa untuk ditemui. Ahli sejarah menganggarkan bahawa saiz Petra adalah 4 kali ganda dari bandar Manhattan, kira-kira 160 km persegi. Pada akhir abad ke-4 sebelum Masihi, sebahagian besar Petra telah rosak teruk akibat gempa bumi besar. Gempa itu hampir meratakan seluruh bandar. Ramai penduduk kemudian melarikan diri dan bandar itu perlahan-lahan runtuh. Ini bermakna bandar itu hilang selama berabad-abad. Walau bagaimanapun, pada tahun 1812, runtuhan Petra ditemui semula oleh penjelajah Switzerland, iaitu Johann Ludwig Burckhardt. Memandangkan kepentingan sejarah yang terukir pada dinding batunya yang besar, tidak hairanlah bahawa Petra telah bertindak sebagai latar untuk beberapa filem, rancangan TV dan permainan video. Yang paling terkenal ialah filem blockbuster Hollywood Indiana Jones and the Last Crusade 1989, Mortal Kombat 1997 dan Transformer Revenge of the Fallen 2009. Petra adalah salah satu khazanah warisan budaya manusia yang paling berharga dan telah menjadi tapak warisan dunia sejak 1985. Kemudian pada tahun 2007, Petra dinobatkan sebagai salah satu daripada 7 keajaiban dunia.